saya jumpa tempat yang sempurna untuk mendirikan khemah. Ini akan jadi khemah saya. Dari mana datangnya angin? Apa? Helikopter? Tak mungkin. Saya akan diterbangkan. Terbang jauh dari sini? Tidak. Tidak. Itu tempat sempurna saya. Tempat yang hebat untuk berkhemah. Ia sesuai dengan saya. Ia sempurna di sini. Di situlah khemah saya akan berada. Jadi, ini khemah awak? Tidak, ini tempat saya. Saya datang dulu. Maaf, sayang. Tetapi Emma tidak pernah mengalah. Apatah lagi untuk seseorang seperti awak. Ini tempat saya. Bikin tak faham Orbsa. Sentiwa siapa orang miskin terlasuan. Seriously, itu spare shop. Perawatan dengan bag pakaian penuh barang. Ayo, pembantau. Curry Gigator. Semua barang sekarang. Kita di sini, ya, dan tiada masalah memunggah barang-barang kamu. Ayo, bantu saya, Kenny. Baiklah. Kenapa ia lama sangat? Oh, saya sudah buat. Baiklah, sekarang kita pasang khemah. Pakalan itu hampir siap. Dan sempurna. Mari, ada lubang di situ. Oh ya, betul. Apa lagi yang perlu kita lakukan? Ini cara Anda memegang arahan. Hei, Puan, berhati-hati. Aduh. Kime befriending a tile. Saya berangan ranting pokok untuk beberapa khemah saya. Baiklah, kita akan letakkannya di sini. Bagus, sambungkan ranting-ranting itu bersama. Atau tidak, ia tidak berfungsi. Apa yang patut saya fikirkan? Saya perlu ingat apa yang kita pelajari dalam pelajaran craft. Saya sepatutnya boleh melakukannya. Oh, tidak. Ayo, hurai, ia berjaya. Tidak, ini mimpi ngeri. Saya langsung tidak bernasib baik. Baiklah, coba lagi. Tetapi kita akan tambah lebih banyak dahan. Begitu sahaja. Baiklah, dan hore. Reka bentuknya ternyata lebih stabil. Baiklah, tinggal untuk mengikat semuanya dengan tali. Hebat. Bagaimana dengan Emma? Rick, Obala terus workstock me. There was a count in my untuk khemah saya. Inilah, tentu. Tidak khemah kecil Emma. Hebat. Wah, kenapa kain ini begitu panjang? Oh, saya beropsi seperti sekolah ini. Saya harap Emma tidak perasan ia hilang. Kami akan membawanya bersama kami dan sekarang saya akan merobek kotak ini. Bagus. Sekarang gamkan kepingan itu bersama dengan pita pelekat. Ini akan menjadi dinding saya. Kami akan meletakkannya dalam bingkai kayu dan lihatlah betapa comelnya tingkap yang saya buat dengan ranting. Cantik. Apa khabar dengan Emma? Wah. Oh, can you bear off semuanya dengan lebih cepat? Tolong. Saya sudah penat berdiri di sini. Baiklah, siap Cik Emma. Mensiap. Ini dia. Hebat. Sekarang ambil wang ini dan taburkan di sekitar khemah. Cepat. Ya, Cik Emma, saya akan tampal setiap bil pada khemah. Ia akan siap sehingga loceng terakhir. Hebat. Apa yang Rick lakukan di sana? Saya bawa beg pakaian dengan jongkong emas. Emma beri tugas untuk letakkannya dekat khemah dia. Tulis tidak kuis baru asbara, Cik Emma. Khemah anak sudah siap. Oh, ya. Terima kasih. Ini dia. Oh, terima kasih. Permaidani jenis apa yang patut saya letak di dalam? Merah jambu atau putih? Merah jambu atau masih putih? Sudah diputuskan. Membantu, bentangkan permaidani ini di dalam khemah saya dan cepat. Sudah tentu. Kami akan letakkan permaidani ini. Dia nampak cantik pada saya. Saya nampak hebat dengannya. Rick, lihat itu. Kenny, awak nampak seperti badut. Pergi bekerja. Baiklah, kita perlu hamparkan permaidani di dalam dan ia akan selesai. Kami akan letakkan meja sisi katil di sini dan pasang TV supaya Cik Emma boleh rasa selesa di sini. Kami juga akan tambah susunan dan meja kecil. Akan ada mesin popcorn dan lilin di atasnya, mainan kegemarannya dan tempat lilin, banyak bantal lembut dan tentu saja, jangan lupa tentang lampu. Kesempurnaan desainer. Wah, Garland yang cantik. Sasenska. Iu perlu dinadong. Isi kena Freelanderias. Andi akan selimutkan diri dengan selimut merah jambu. Ini dia. Betapa comelnya. Mari bermain. Oh,
Senocher. Player scarming for your sweets kolang permainan pedang multi-duo. Terderai Kevlam Balang. Rayer, si Remertrin untuk menangkap kunang-kunang supaya tidak terlalu gelap dan menakutkan pada waktu malam. Saya tidak mempunyai lampu atau garland, tetapi ada sumber cahaya abadi dalam bentuk kunang-kunang. Mari kita letakkan mereka di sini. Dan sekarang saya memutuskan bahawa dengan serat saya boleh menghias dinding khemah saya. Saya suka tulis di raton cardboard. Saya dengar to wear auno-auno Marcus Powers tulis di dinding rumah, tetapi hasilnya cantik. Bukankah ia hebat? Baiklah, cinta kalungan bunga, tersebar kesan seorang yang terbau yang sangat wangi di sini dan juga jumpa tunggul yang sempurna dan saya boleh duduk di atasnya. Lihat. Adakah ini semut? Alangkah buruknya. Di sana tidak. Starting at 2 and recover her research stand. For the straw say entire rent. Yeah, a tribute. Sekarang saya lapar. Bersedia, Cik Emma. Anda boleh hidangkan sekarang. Stik anda dengan tomato, kentang dan rosemary sudah siap. Selamat menjamu selera. Oh, nampak sedap. Terima kasih. Tetapi saya juga perlukan minuman. Saya akan selesaikan masalah ini. Saya perlu buka Coke. Beri saya 1 saat. Ayo, kamu tidak cukup kuat. Saya akan selesaikan masalah ini. Beri saya 1 saat. Oh, tidak. Apa yang telah kamu lakukan? Oh, maaf. Itu sangat lucu. Baiklah, biar saya teruskan dengan tugas saya. Saya perlu mendapatkan api. Dan saya sangat lapar. Saya mahu masak sesuatu. Tetapi bagaimana saya hendak membuat api? Baiklah. Saya akan cari jalan sekarang. Oh, biar saya cari makanan. Sepatutnya ada banyak di dalam hutan. Wah, Gary. Hebat. Sedapnya. Saya mahu lagi. Hah? Terima kasih. Tunggu apa? Siapa itu? Seekor gorila. Berhenti. Seekor gorila besar. Tidak. Oh, menakutkan. Jangan makan saya. Saya hampir terlepas. Tidak mungkin. Tinggal di sini. Saya sedang dikejar oleh gorila. Tidak. Baiklah. Saya tidak akan makan beri kamu lagi. Saya janji. Saya perlu bersembunyi di sini. Mungkin dia tidak akan jumpa saya. Oh, telah convene. Seekor gorila yang mendesain. Emma, kita perlu lari. Saya sedang dikejar oleh gorila besar dan berbulu dari hutan. Apa yang awak cakap? Kenapa ada gorila di sini? Saya tidak akan pergi kemana-mana dengan awak. Jangan sentuh saya. Cik Emma, adakah awak perlukan bantuan? Lihat, Rick. Lari. Sandy, tiada gorila di dalam hutan. Jadi siapa itu? Seekor gorila besar dan berbulu yang membawa kami beberapa berry. Lihat, dia suka. Sangat lucu. Adakah anda suka video kami? Jika ya, tekan butang suka dan langgan saluran kami. Jumpa lagi.